Kerajaan tidak cadang ganti subsidi bahan api dengan rebat tunai. Kerajaan tidak bercadang untuk menggantikan subsidi bahan api dengan pemberian rebat tunai kepada rakyat. Menteri Kewangan kedua, Amir Hamzah Azizan menegaskan pendekatan subsidi sedia ada masih diperlukan bagi memastikan kestabilan harga dan melindungi rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah. Menurut beliau, sebarang perubahan dasar melibatkan subsidi bahan api akan dibuat secara berhati-hati dengan mengambil kira kesan kos sara hidup dan keadaan ekonomi semasa. Kerajaan, katanya, komited memastikan bantuan yang disalurkan tepat kepada golongan memerlukan tanpa membebankan rakyat. Ikuti perkembangan semasa dasar ekonomi negara. Kerajaan tidak cadang ganti subsidi bahan api dengan rebat tunai. Kerajaan tidak bercadang untuk menggantikan subsidi bahan api dengan pemberian rebat tunai kepada rakyat. Menteri Kewangan kedua, Amir Hamzah Azizan menegaskan pendekatan subsidi sedia ada masih diperlukan bagi memastikan kestabilan harga dan melindungi rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah. Menurut beliau, sebarang perubahan dasar melibatkan subsidi bahan api akan dibuat secara berhati-hati dengan mengambil kira kesan kos sara hidup dan keadaan ekonomi semasa. Kerajaan, katanya, komited memastikan bantuan yang disalurkan tepat kepada golongan memerlukan tanpa membebankan rakyat. Ikuti perkembangan semasa dasar ekonomi negara.